Bukan tidak redha kehilangan anak, tetapi kenapa tinggalkan arwah seorang diri di atas gunung? Itu luahan Ibu Allahyarham Mustaqim Mansur yang maut di Gunung Liang, Tanjung Malim, Perak kemarin sambil berasa terkilan apabila mengetahui keadaannya yang keseorangan. Rohani Saad, 64 tahun, tidak sanggup membayangkan situasi anaknya itu sehingga menemui ajal. Menurut beliau, kehilangan anak sulung daripada tiga beradik itu dihebahkan dengan pelbagai versi cerita serta alasan yang tidak dapat diterima akal. Kita bukan pasal anak mati. Anak mati, kita tahu kita reda, itu ketentuan dia. Yang kita tak puas hati ini, pasal apa tinggal dia? Katanya 6 jam cari, tak jumpa. Polis naik, pinat, bomba, polis pun semua naik. Berapa 3 jam kot, 3 jam lebih nak sampai atas daripada dalam pukul 2, pukul 3. Awak pun jumpa pun, bomba jumpa pun. Yang hampa kata 6 jam hampa cari tak jumpa. Terdahulu, jenazah Mustaqim selamat dikebumikan selepas subuh tadi bersebelahan pusara datuk dan neneknya di tanah perkuburan Islam Lahar Tabut, Penaga. Semalam, jasadnya dibawa turun dari puncak Gunung Terpabit menggunakan helikopter bomber. Polis menerima laporan kehilangan mangsa ketika dia mengikuti ekspedisi Translim dari Bukit Fraser di Pahang ke Gunung Liang di Perak. Ekspedisi 11 Oktober itu turut disertai 10 individu dan 2 malim gunung. Kematian Allahyarham yang berusia 34 tahun itu disahkan akibat hipotermia atau kesejukan melampau.